keadaan menjadi sangat huru-hara sekarang dan tidak terkawal. Jika kita dapat lihat sekali adegan-adegan yang berlaku, ada kes tolak menolak, ada kes tanya bertanya. Allah, sampai tersembul. Tetapi fun, memang fun, amazing. Mereka saling berkenalan dan cuba mendapatkan maklumat yang terkini tentang rakan-rakan mereka. Pada saya, program hari ini sangat membuka mata tentang bagaimana kita sebagai pendidik nak menerapkan cara mencari maklumat yang betul kepada murid-murid. Bagi saya sendiri sebagai guru media, saya dah dapat satu idea lah macam mana saya nak memberi literasi maklumat kepada murid-murid saya nanti tentang apa step-step yang perlu dilakukan sebelum mempercayai sesuatu maklumat. Klinik Cerdik Fakta. So banyak benda yang saya belajar. Yang terutamanya saya boleh tahu yang mana betul sahih dan yang mana yang palsu. So banyaklah kita boleh tengok daripada poster-poster, kita boleh check melalui beberapa. Kita guna konsep klik. Okey, daripada klik itu kita boleh kenal pasti medium itu adalah sahih ataupun palsu. Istimewanya bengkel kali ini, ia telah dirasmikan sendiri oleh Menteri Pendidikan YB Faridah Sigit yang turutnya bila ditanya, dia tahu tentang JomCeck dan dia tahu tentang Klinik Cerdik Fakta. So beliau banyak menyatakan tentang pentingnya cikgu-cikgu untuk menjadi key opinion leader dan membimbing pelajar-pelajar agar tidak menyebar maklumat salah dan juga maklumat palsu. Cikgu-cikgu ni memang sangat-sangat interaktif, sangat amazing dengan idea-idea mereka dan penglibatan mereka di dalam bengkel ini. So kami berharap, TMI berharap ini bukan, sebab ini kali ketiga, ini adalah kali ketiga TMI melalui JomCeck telah mengadakan bengkel bersama SKUM, dan kami berharap ini bukan kali terakhir dan mungkin akan ada bengkel-bengkel lain menyusul di negeri anda. Cikgu-cikgu pun sebenarnya tak mendengar arahan. Ya, sudah sedar nak siap dulu ya.